Menjaga kelestarian alam sekitar ini juga satu perjuangan buat kita. Kita nak wariskan kepada anak cucu kita bumi yang menghijau, selamat daripada pencemaran, sungai yang bersih dan mampu bekalkan sumber air yang mencukupi, kekayaan flora dan fauna yang terus hidup walaupun negara kita pesat membangun, pantai yang bersih tempat kita tenangkan fikiran. Tapi tanpa kepedulian kita, kerakusan sesetengah pihak boleh mengundang bencana. Banjir, tanah runtuh, air dan udara tercemar, sampah sarap menimbun dan membusuk. Semua ni bukan sekadar masalah alam sekitar tapi akhirnya akan kembali menjejaskan kehidupan kita sendiri. Jadi kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan. Malaysia merdeka, mestilah alam sekitar kita juga merdeka daripada kerosakan tangan-tangan manusia. Jom jadikan kelestarian alam sekitar sebagai satu lagi agenda perjuangan kita, sebab bumi ini bukan kita pinjam untuk kita rosakkan. Bumi ini kita pinjam untuk kita wariskan. Setuju? Jumpa, follow, like, komen dan share video ini. Dapatkan e-book Sut Perisai Keselamatan Muslim secara percuma dengan pembelian mana-mana produk Fabricol Apparel dari 8 Ogos hingga 16 September 2026 sempena jualan Merdeka.